Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita para hadirin untuk berada di tempat masing-masing, kita akan mulakan majlis sebentar saja lagi. Apa tanda orang berilmu, bersopan santun ianya tahu? Apa tanda orang terpuji, pantang baginya berlaku kecil? Apa tanda orang beriman, sopan santun jadi pegangan? Apa tanda orang yang bijak, imannya kukuh, adatnya tegak? Selamat datang kami ucapkan kepada hadirin sekalian ke majlis penyampaian anugerah kecemerlangan pelajar akademik dan kurikulum sesi 2024-2025. Yang berserah Encik Muhammad Izzuddin bin Mustafa, Ketua Pegawai Eksekutif Sekolah Seri Seremban. Yang berserah Dr. Rizal Anwar bin Abdul Hadi, Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Seri Seremban. Yang berserah Tuan Haji Badrul Syakir Ahmad, Ketua Jabatan Diniah Sekolah Seri Seremban. Yang berserah Tuan Haji Ruzilawati binti Rasidi, Ketua Kewangan dan Pentadbiran Sekolah Seri Seremban. Yang berserah Puan Hajah Hairan binti Muhtar, Pengetua Sekolah Menengah Seri Sedia. Yang berserah Puan Suzana binti Yusof, Guru Besar Sekolah Seri Seremban, Ahli Jawatan Kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Seri Seremban, Guru-guru pendidikan dan Sekolah Seri Seremban dan Sekolah Menengah Seri Sedia, warga pendidik serta yang diraikan penerima anugerah kecemerlangan akademik dan kurikulum sesi 2024-2025. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Ilahi atas limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi yang penuh bermakna ini dalam majlis penyampaian anugerah kecemerlangan pelajar akademik dan kurikulum. Majlis ini merupakan simbol penghargaan kepada usaha pelajar-pelajar yang telah berjaya mendapat keputusan yang cemerlang dalam akademik serta pelajar-pelajar yang telah mengharumkan nama sekolah dalam kurikulum. Kerawang indah dibuka pintu, jelas kelihatan merata-rata, tangan diangkat sebagai restu, doa dipohon, berkat dipinta. Bagi memberkati majlis pada pagi yang penuh bermakna ini, marilah bersama-sama kita menandatangani dan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpinkan oleh Ustaz Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Husaini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, kami berhimpun pada hari ini dalam Majlis Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Seri Seremban kali ke-26 dengan penuh kesyukuran dan rasa rendah diri memohon limpahan rahmat dan hidayah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkatilah perhimpunan kami ini, kurniakanlah kepada kami taufik dan hidayah-Mu, ilhamkanlah kepada kami kata-kata yang benar dan tindakan yang bijaksana dalam setiap keputusan yang diambil. Ya Fa'al lima yurid, satukanlah hati kami, para ibu bapa, guru-guru dan seluruh warga sekolah ini agar kami dapat bekerja sama dengan harmoni demi kecemerlangan anak-anak kami. Ya Alim, Ya Hakim, jadikanlah anak-anak kami insan yang berilmu, berakhlak mulia, taat kepada ibu bapa serta berguna kepada agama, bangsa dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la makruhan wa la mahruman.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Usaimi di atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga dengan kalimah doa ini diberkati hendaknya segala urusan yang telah direncanakan. Bagi meneruskan lagi majlis pada pagi ini, marilah kita sama-sama menghayati kalamullah bacaan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Imran ayat 110. Bacaan ini akan diperdengarkan oleh Ahli Darius Hasri bin Muhammad Nur Azlan. Majlis dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله.
إلا بحبل من الله وحبل من الناس ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas bacaan ayat-ayat suci Al-Quran itu tadi. Semoga bacaan ayat suci Al-Quran itu tadi dapat menyuburkan jiwa dan membawa keberkatan kepada majlis kita pada hari ini. Jauh ku kembali seluruh dunia mencari nuru ilmu dan nikmat. Dalam lembut ada tegasnya ucapan berhikmah pembangkit semangat. Kini majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan yang berusaha Dr. Mizwar Anwar bin Abdul Hadi yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Seri Seremban untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan ini mempersilakan Terima kasih Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati yang berusaha Ibu Muhyiddin Mustafa, CEO Sekolah Seri Seremban, Barisan Pendidik Lulusan Tertinggi Sekolah Seri Seremban, ibu bapa dan penjaga yang saya hormati, serta anak-anak yang dikasihi. Alhamdulillah, syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk menyempurnakan mesyuarat Agung Tahunan PIPG Sekolah Seri Seremban hari ke-26 dan acara penyampaian hadiah anugerah cemerlang. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa dan penjaga yang sudi hadir pada hari ini untuk menyempurnakan mesyuarat Agung Tahunan kita dan sama-sama meraihkan anak-anak kita yang cemerlang. Jadi seperti lazimnya PIPG
memberi anugerah kepada anak-anak kita yang cemerlang sama ada dalam bidang akademik ataupun co-curriculum. Menyentuh mengenai kecemerlangan akademik, ingin saya kongsikan seperti yang kita telah bincangkan semasa mesyuarat awal tadi. Yang pertama mengenai keputusan SPM bagi Sri Setia pada tahun 2024. Saya ingin merakamkan tahniah kepada pihak jurusan sekolah atas kejayaan pelajar-pelajar kita dalam SPM tahun 2024 yang lalu. Kalau ikutkan GPS saya tengok, berbandingkan GPS pada tahun 2022 4.5 kan, 2023 4.19, dan tahun lepas kita telah berdaya menurunkan GPS kepada 3.66. Tanya kepada sekolah sendiri. Jadi kalau kita bulan ni, saya rasa tahun 2025 pun dapat bawah 3. Amin. Dan kita juga memberi anugerah cemerlang kepada anak-anak kita yang cemerlang di pihak sekolah tahap sekolah rendah di Sri Seremban. Ini saya berkongsikan sedikit. SPRA 2024 kita mendapat GPS 1.5 dan seramai 36 orang anak-anak kita yang mendapat 8 ini. Karena guru besar dan tim sekolah rendah. Dan bagi PTK tahun 2024, GPS kita juga telah meningkat kepada 1.47 berbanding pada tahun 2023, dengan seramai 17 orang anak-anak Sri Seremban mendapat 9A. Tanya saya. Jadi saya mengucapkan tahniah kepada semua ibu bapa dan anak-anak yang diraikan. Saya sebenarnya dah bersama sekolah ini selama 18 tahun, sejak tahun 2007. Dan Alhamdulillah, I'm proud to say that all my children are the product of Sri Seremban. Alhamdulillah, anak saya yang pertama usia 25 tahun, yang kedua 24 tahun. Anak saya yang pertama dan kedua ni dua-dua telah menamatkan di sekolah ini sehingga SPM di Sri Setia. Dan berkat doa guru-guru, kedua-dua anak saya ini telah menamatkan ijazah perubatan di United Kingdom, dan Alhamdulillah kedua-duanya sedang bekerja sebagai doktor di United Kingdom. Jadi apa yang saya ingin kongsikan adalah anak-anak Sri Seremban boleh berbincang. Sama-sama kita beri sokongan, kita mendidik anak-anak kita bersama-sama dengan tim guru-guru untuk menjadi anak-anak yang berjaya bukan sahaja di dalam kecemerlangan akademik, tetapi bagi saya yang lebih penting adalah pembinaan karakter anak-anak itu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada CEO dan pihak pusat sekolah atas kecemerlangan akademik anak-anak kita. Dan saya tidak ingin berucap panjang. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama menjayakan mesyuarat agung tahunan kita pada tahun ini, dan special mention to my AJK PIBG. Terima kasih banyak-banyak kerana selama seminggu ini mereka telah berfokus untuk membuat persiapan. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Perusaha Dr. Nizwa Anwar bin Abdul Hadi, yang di-Ketua Persatuan Ibu Bangsa dan Guru Sekolah Sri Seremban,
atas pencapaian penuh inspirasi tadi. Seterusnya, majlis memohon para hadirin menumpukan perhatian ke layar di hadapan bagi menyaksikan tayangan montaj Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Sri Seremban. Sama-sama kita saksikan. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan acara pemuncak yang dinantikan, iaitu majlis penyampaian anugerah kecemerlangan akademik dan kurikulum sesi 2024-2025. Majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Puan Suzana binti Yusof, Guru Besar Sekolah Sri Seremban
peringkat sekolah rendah. Menuntut ilmu sepanjang hayat mencari bekal dunia dan akhirat. Kurikulum diasah dengan hebat, berkembang, semangat hebat. Anugerah kurikulum Sekolah Sri Seremban peringkat sekolah rendah dibersihkan Anugerah Sapphire Raja Muhammad Adam Rizki bin Muhammad Rozi. Untuk makluman, Anugerah Sapphire adalah pencapaian peringkat kebangsaan. Adik Raja Adam telah mendapat tempat ketiga Sukan Bola Balik peringkat Majlis Sukan-Sukan Daerah 2024. Johan Sukan Bola Tampar peringkat Majlis Sukan-Sukan Daerah 2024. Naik Johan Sukan Bola Tampar peringkat Majlis Infal Sukan-Sukan Sekolah Abim peringkat kebangsaan. Johan Sukan Bola Tampar peringkat Majlis Sukan-Sukan Malaysia. Johan Sukan Bola Tampar peringkat Majlis Sukan-Sukan Daerah dan Negeri Sembilan. Seterusnya, Anugerah Sapphire dipersilakan Muhammad Dayan Irfan bin Khairul Niza. Murid ini mendapat Johan Sukan Bola Sepak peringkat Majlis Sukan-Sukan Daerah 2024. Meraih pihak perak bagi acara Polisi Taekwondo peringkat negeri 2024. Juga mewakili Hana of Taekwondo peringkat kebangsaan 2024. Meraih pihak dancer International Heroes Taekwondo Cup 2024 dan naik Johan Futsal Lelaki Majlis Intifal Sukan Sekolah Abim Kebangsaan MISA. Seterusnya, Anugerah Sapphire Adik Muhammad Aish Kaiser bin Muhammad Zafran Adha. Adik Muhammad Aish Kaiser telah mengenangi naik Johan kejohanan olahraga lompat jauh Majlis Sukan-Sukan Daerah 2024. Johan Sukan Bola Sepak peringkat Majlis Sukan-Sukan Daerah 2024. Johan Sukan Bola Sepak peringkat Majlis Sukan-Sukan Negeri Sembilan 2024 merupakan pelandai yang berjaya membantu pasukan Malaysia meraih naik Johan Silver Cup di kejohanan Copa del Mar Under 11 pada International Tournament di Kanagawa, Jepun, mewakili Sukan Bola Sepak peringkat Majlis Sukan-Sukan Malaysia 2024 dan Johan Sukan Bola Sepak peringkat Majlis Infal Sukan Sekolah Abim MISA 2024. Seterusnya, Anugerah Sapphire dipersilakan Wakil Arif Fahri bin Muhammad Khairul. Seterusnya, Anugerah Sapphire Wakil Adik Muhammad Aiman Hadi bin Muhammad Ashraf. Adik Aiman Hadi telah mengenangi Johan Sukan Bola Sepak peringkat Majlis Sukan-Sukan Daerah. Johan Sukan Sepak Takraw peringkat Majlis Sukan-Sukan Daerah 2024 meraih tempat ke-17 kejohanan mentah desa Majlis Sukan-Sukan Daerah. Johan Bola Sepak peringkat Majlis Sukan-Sukan Daerah dan Negeri 2024 meraih third place cup bagi kejohanan peringkat antarabangsa Evergrande Cup Youth Football Championship Under 12 di Guangzhou, China.
Seterusnya, anugerah berlian. Untuk makluman para hadirin, anugerah berlian merupakan pencapaian peringkat antarabangsa. Dipersilakan Ni Ufairah binti Muhammad Hafiz. Murid ini yang mendapat pita emas bagi acara boxing taekwondo peringkat negeri, mewakili Muay Taekwondo peringkat kebangsaan 2024 dan meraih pita emas 6 International Youth Taekwondo Cup 2024. Anugerah berlian seterusnya diberikan kepada Ayah Fayan Yasmin Fauzi Azizan. Ayah Fayan telah meraih gelar bagi sukan badminton dapur lelaki Majlis Istimewa Sukan Sekolah Abid peringkat kebangsaan, mewakili Muay Taekwondo peringkat kebangsaan 2024 dan meraih piala emas dan pingat gangsa bagi 6 International Hero Taekwondo Cup 2024. Seterusnya, anugerah berlian dipersilakan Humaira Nur Wafa binti Muhammad Fahidah. Murid ini yang merangkul 13 pita emas dan meraih anugerah Best Swimmer Girl U10 dalam acara Negeri Sembilan Itulah Swimming Championship. Seterusnya, 14 pita emas meraih anugerah Best Swimmer Girl U10 dan anugerah Team Champions 2024 peringkat Majlis Sukan Sekolah Negeri Sembilan MSSIS, meraih pita emas dan pingat gangsa dalam acara peringkat antarabangsa Port Dickson Upper Water Swim 2024 dan meraih 6 pingat emas dan 7 pingat perak dalam acara peringkat antarabangsa Short Course Swim Championship Sarawak. Adik Nur Aditya Kisha bin Nur Afendi. Adik Nur Aditya telah meraih piala emas dan piala perak bagi acara boxing taekwondo peringkat negeri 2024. Mewakili Muay Taekwondo peringkat kebangsaan 2024. 2 piala gangsa bagi acara 6 International Hero Taekwondo Cup 2024 dan meraih piala emas bagi acara Level Street Power International 2024. Seterusnya, dipersilakan Bia Ulham bin Khairul Nisa. Murid ini telah mendapat 2 piala emas bagi acara boxing taekwondo peringkat negeri, mewakili Hala Upper Taekwondo peringkat kebangsaan 2024. Pingat perak bagi acara Level Speed Power International 2024 dan meraih pingat emas 6 International Youth Taekwondo Cup 2024. Anugerah berlian dipersilakan Hanan Hashar bin Hasanuddin. Murid ini telah mendapat pita emas bagi acara boxing taekwondo peringkat negeri, pita perak bagi acara spin kicking taekwondo peringkat negeri, mewakili Muay Taekwondo peringkat kebangsaan 2024 dan pita perak bagi acara Level Speed Power International 2024.
2 pingat emas bagi acara boxing taekwondo peringkat negeri. Pingat emas bagi acara speed kicking taekwondo peringkat negeri. Mewakili Muay Taekwondo peringkat kebangsaan 2024. Pingat emas bagi acara 11 Speed Power International 2024. Dan meraih pingat emas CC International Heroes Taekwondo Cup 2024. Majlis seterusnya Wakil Muhammad Haji Nasiri bagi anugerah Sapphire. Adik Najmi Nabiuddin telah mendapat Johan Sukan Bola Sepak peringkat Majlis Sukan Daerah, Johan Sepak Takraw peringkat Majlis Sukan Daerah, Johan Bola Tampar Lelaki peringkat Majlis Sukan Daerah. Meraih tempat ke-15 Johanan Berkasih Majlis Sukan Daerah 2024 serta menyandang naik Johan Sukan Bola Tampar peringkat Majlis Istimewa Sukan Sekolah Abdi dan Johan Sukan Bola Sepak peringkat Majlis Istimewa Sukan Sekolah Abdi 2024. Majlis diteruskan dengan dipersilakan Penhajar Haji Timota, Pengetua Sekolah Menengah Tinggi Setia untuk menyampaikan anugerah Komputer peringkat sebelumnya. Tak, aku dah nak lihat gambar tu, nak tak pandang lagi. Budi aku, kerana dia tak pandang. Dipersilakan anugerah Zamrud Ali Muhammad Hazwan bin Muhammad Jazam Menengah lagi ramai. mendapat tempat ketiga Kejohanan Pembangunan Sekolah Sukan Bola Balik Majlis Sukan Negeri Sembilan bawah 16 tahun 2024 dan tempat ketiga Kejohanan Pembangunan Sekolah Bola Balik Majlis Sukan Sekolah Negeri Sembilan kategori bawah 14 tahun 2024. Anugerah Sapphire dipersilakan Darius Hazri bin Muhammad Nur Aslan. Murid ini telah mendapat Johan Tilawah Al-Quran Mahrajan Al-Quran Sekolah Peringkat Daerah, naik Johan Musabah Taha Anjuran Tabung Haji Malaysia Wilayah Selatan, dan naik Johan Majlis Iktifal Ilmi Sekolah Agama Peringkat Kebangsaan tahun 2024. Anugerah Sapphire berikutnya diberikan kepada adik Seri Hanisa Batrisha Betty Fazilul. Adik Seri Hanisa telah mendapat tempat ketiga kategori terbuka perempuan Dikta Kejohanan Sukan Sekolah Agama Peringkat Negeri Sembilan bersama 2024. Mewakili Negeri Sembilan dalam Maharajan Kemanah Peringkat Kebangsaan Sekolah Agama Malaysia 2024 dan Johan Acara Kemanah Majlis Iktifal Sukan Sekolah Abdi 2024. Dipersilakan Muhammad Al-Hakimi bin Marzuki. Murid ini telah mendapat naik Johan kategori terbuka lelaki Kejohanan Memanaskan Sekolah Agama Peringkat Negeri Sembilan 2024 dan mewakili Negeri Sembilan dalam Maharajan Pemana Peringkat Kebangsaan Sekolah Agama Malaysia 2024. Anugerah Brilian Adik Irham Haris Fikri bin Muhammad Hafiz. Adik Irham telah mendapat tempat ketiga Kejohanan Sukan Sekolah Agama Peringkat Negeri 2024 Johan Acara Futsal Majlis
Ihtifal Sukan Sekolah Abim 2024 dan Johan kategori B bawah 14 tahun Club Bangkok International Youth Football Festival 2024. Dipersilakan Aiman Hakim bin Syahrul Nizam. Murid ini telah mendapat tempat ketiga kejohanan Sukan Sekolah Agama Peringkat Negeri 2024. Johan acara futsal Majlis Ihtifal Sekolah-Sekolah Abim 2024 dan Johan kategori B Ifati 12 Bangkok International Football Festival 2024. Anugerah Mulia Adik Haris Zidani bin Rizli Herman mendapat tempat ke-8 bola sepak Majlis Sukan Sekolah Malaysia 2024. Tempat ketiga bola sepak kejohanan Sukan Sekolah Agama Kusuma Peringkat Negeri 2024. Naib Johan bola sepak Majlis Sukan Sekolah Negeri 9 2024 mewakili pasukan Negeri 9 bagi Sukan Bola Sepak Kejohanan Sukan Sekolah Agama Malaysia Peringkat Kebangsaan 2024. Johan olahraga 400 meter Majlis Ihtifal Sukan Sekolah Abim 2024 dan tempat ke-6 Highland Football Youth Club 2024. Terima kasih diucapkan kepada Puan Haja Khairul binti Hikmat dan Puan Susana binti Yusof atas kesudian menyampaikan anugerah sebentar tadi. Majlis mempersilakan Dr. Rizal Anwar bin Abdul Hadi yang Ketua Persatuan Bapa dan Guru Sekolah Sri Seremban, diiringi Yang Besar Tuan Haji Bahuri Syafiq Ahmad, Ketua Jabatan Bina Sekolah Sri Seremban untuk penyampaian anugerah seterusnya. Kategori ujian penilaian Mustafa UPKK dipersilakan Adik Musfira dan Imam Al-Hafiz. Muhammad Huzaifah bin Rizwan. Nurzara Aisyah binti Muhammad Nasruddin. Khaira Nur Malaysia binti Azmi. Aisyah Nadia binti Izan Ismin. Ahmad Abdullah bin Muhammad Khairul Hidayat. Muhammad Adam Huda bin Muhammad Faiz. Wan Rahman Sufyan binti Wan Sukarman.
Muhammad Farhan bin Muhammad Said. Nur Aisyah Kaisara binti Nasaruddin. Husna Kamila binti Muhammad Azmi. Muhammad Hafiz Nawal Muhammad Sulhaka. Rumana Hakim bin Muhammad Naim. Dan Abdul Hafiz bin Aziz Hafiz. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Rizal Anwar dan Dr. Insya. Dimohon untuk Dr. Rizal Anwar untuk kekal berada di atas pentas bagi acara penyampaian seterusnya. Anak merbah diwujudkan terbang megah ke angkasa raya. Ilmu ditimba penuh kesubuhan. Kini tiba masa menerima anugerah percaya. Dengan segala hormatnya majlis menjemput dalam persidangan yang berusaha Encik Muhammad Muazzuddin bin Mustafa, Ketua Pegawai Eksekutif Sekolah Seri Sembang, untuk menyampaikan anugerah kepada para penerima anugerah. Kategori sijil penilaian rendah agama SPRA dipersilakan Aisyah Hawa binti Hafiz Khairi. Asma Aidenia bin Muhammad Syafiza. bin Fauzi Aziza. Dipersilakan Hasha Sofia binti Muhammad Khairi. Muhammad Ati Rizki bin Rasidi. Muhammad Khalid Irfan bin Khairul Nizam.
Lutfi Iman bin Mulyadi. Seterusnya adik-adik Ukhara binti Muhammad Hafiz. Alma Maryam bin Sherman. Ariana Zahra binti Abdul Bashir. Ahmad Bashir. Arisa Alia binti Amin. Nur Aisyah Afia binti Muhammad Zulkifli. Nur Isha Kamia binti Muhammad Khalid. Nur Zana binti Muhammad Faizal. Abdullah Mursi bin Muhammad Haji. Dian Muhammad bin Muhammad Syarif Kami. Jalur Tihani binti Muhammad Syarif Bahari. Seterusnya adik-adik Al-Mughad bin Al-Mughaymin. Muhammad bin Ahmad Aslami. Muhammad Farid bin Muhammad Saiful Nizam. Nordania Zahra binti Muhammad Syahrizah. Nur Syamini binti Ahmad Syahrir.
Sekretari CJ Pelajar Malaysia SPM. 7A dipersilakan Muhammad Syafiq bin Muhammad Syauqi.